Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Berikutan pendedahan saya sebelum ini berkaitan seorang Ketua Bahagian Bersatu yang menerima wang cash dan aset mewah berjumlah 1.1 juta ringgit. Hari ini saya dihadiri oleh seorang lagi saksi yang mendakwa bahawa nama beliau digunakan secara salah oleh Ketua Bahagian ini untuk 18 transaksi haram berjumlah RM109,776 melibatkan satu persatuan bernama Kelab Bunga Raya Kota Melaka. Mengikut makluman saksi, semua transaksi ini berlaku semasa Datuk Hishamuddin menjawat jawatan sebagai pengurusi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MIPB pada 2021 hingga 2022. Saudara dan saudari, saksi memberitahu saya beliau mengesyaki ada aliran wang keluar masuk dari sumber yang tidak diketahui ke dalam pertubuhan mereka dalam tempoh masa tersebut, di mana beliau telah pun membuat laporan PDRM pada 2023. Ini laporannya. Malangnya, hingga hari ini, laporan tersebut masih berstatus dalam siasatan dan masih tidak ada tindakan yang diambil. Saudara dan saudari, sekarang ini ada beberapa soalan di minda saya, iaitu siapakah Datuk Hishamuddin ini dan kenapa beliau begitu kebal daripada sudut undang-undang dan siapakah yang melindungi beliau. Saya dan saksi insya-Allah akan mengaturkan satu sidang media pendedahan seterusnya berkaitan dengan Datuk Hishamuddin ini, di mana saya akan mendesak agar siasatan segera dilengkapkan dan sekiranya ada pertuduhan, maka ia seharusnya dipercepatkan, di mana prinsip undang-undang jelas menyebut justice delay is a justice denied. Dan apakah reaksi rakyat Malaysia?